Ha? Tak payah lari, bai. You orang tempatan kan? Ha? Ini. Ni. Tak payah lari, bai. Jangan lari. Tanah ini bukan untuk disewa, bukan untuk dijual, bukan jadi hamba. Hang tua berseru, maruah jangan hilang. Hang jebat bangkit, lawan sampai menang. Ni PTK Pharma. Ni semua ni. Ni. Tak payah lari, bai. You orang tempatan kan? Ini. Ni. Tak payah lari, bai. Jangan lari. You tempatan. Sekejap je ni. Ni. Peniaga Pharma ni pun pengkhianat. Ni. Ada di kalangan kita ni. Pharma dah bagi lesen jadi pengkhianat. Masih ambil pekerja pendatang asing. Ni. Diorang ni. Semuanya ni. Bersubahat melindungi warga asing. Saya nak beritahu kepada pengurusan Pharma. Ni. Saya nak beritahu secara terus terang. Ni. Saya nak beritahu secara terus terang. Ni. Di kawasan PTK Pharma ni pun sebenarnya ramai je pekerja asing. Belakang saya ni peraturan ni untuk apa? Di belakang ni peraturan ni untuk apa saya nak tanya? Peraturan ni boleh disampaikan. Tak ada job cakap peraturan. Itu. Ada pencabut peraturan tu. Itu betul. Ini untuk perhatian Pharma cabut je lah. Peniaga pun kata boleh cabut peraturan ni. Simpan kat rumah kita pula. Itu. Okey, tengok itu. Inilah mentaliti sebenar orang yang dia tak nak ambil tahu soal kedaulatan undang-undang. Bila kita buat kesedaran seperti ini, kita pula yang dikatakan mengganggu perniagaan orang tempatan. Jadi sampai bila-bila kita akan membiarkan ekonomi negara kita ini menjadi penjajahan oleh pendatang asing. Memang pendatang asing ni dia memang datang bekerja dulu. Lama-lama dia jadi tokey. Dan orang tempatan kita yang jadi tokey tu upgrade jadi apa? Sendiri kita tahulah perkataannya. Jadi ba alif rawa alif. Itu je. Itulah. Itulah kita. Okey? Jadi itu. Inilah realiti yang berlaku di Pasar Tani Kekal Selayang. Pasar Tani Kekal Selayang kita ni pun dah tak selamat. Sebenarnya. Ni. Pasar Tani Kekal. Mari. Kita tak ada kau tim. Kita tak ada. Kita transparent. Kita transparent. Jadi itu. Boleh minggu depan kita turun lagi. Kami akan turun, mari. Kalau betul nak. Okey, minggu depan saya akan turun bersama pegawai-pegawai Pharma. Kita akan turun bersama pegawai-pegawai Pharma. Tak perlu. Yang ada kat sini. Kita akan turun bersama pengurusan tertinggi Pharma. Saya tahu saya bukan tak ada. Kami akan turun bersama pegawai-pegawai Pharma. Ini. Tengok sendiri rakyat Malaysia, mentaliti peniaga-peniaga Pharma itu sendiri. Dia salahkan peraturan. Yang salah adalah peraturan. Yang salah adalah undang-undang. Mereka tak salah. Yang salah adalah pegawai Pharma, yang salah adalah pengarah Pharma, yang salah adalah Akta Imigresen, yang salah adalah undang-undang PBT. Mereka tak salah. Itulah mentaliti mereka. Sebab apa? Sebab dah sekian lama, dah sebati dah duk buat kerja menggaji parti-parti ni. Bila kami datang, mereka sibuklah datang. Bila kami tak datang, mereka bersenang lena di tempat lain. Orang-orang ni yang mengendalikan perniagaan tu sebenarnya adalah pendatang-pendatang asing ni. Kemudian mereka kata mereka adalah pekerja. Sebenarnya mereka lah yang mengendalikan operasi di situ. Ini kita ni bukan baru sehari dua kita buat terjahan yang melibatkan isu pendatang asing ni.
Bila kami sampai, memang dia kata mereka semua tu pekerja. Kalau mereka tu berada di situ sepanjang masa, kenapa mereka nak mengamuk? Itu. Sebab itu saya kata, orang Selayang baru, setuju tak kalau Abel jadi wakil rakyat dekat sini? Kalau aku jadi wakil rakyat kat sini, aku tahulah aku nak buat apa. Saya bukan calon-calon orang tau. Saya bukan nak cakap besar. Saya bekas penolong pegawai daerah yang menjaga daerah Gombak.